Assalamualaikum, saya Napi. Saya Cahaya Fazila. Okey, hari ni kita nak buat konten pasal Korea, Seoul Korea. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 Alhamdulillah, kita orang dah sampai ke airport. Untuk Batik Air ni memang senang je. Immigration dia pun lancar. Sekarang dah senang kan? Dah pakai apps. So dah masuk masuk pakai apps, scan dan jalan. Beratur dah. Tak beratur dah. Alhamdulillah makin senang lah. Syukur Alhamdulillah. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 Saya udah level ni panas, nampak shock. Kita nak rasa lah macam mana rasa ni. Ya, nasi biryani kambing. going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy Habis guys, habis. Hello, hai, Assalamualaikum. Kami sudah sampai di stesen Incheon. Apa terbang, jadi kita akan sambung pergi ke immigration pula. Dah sampai, settle. Bro. Baik, sejuk tak? Sejuk kan? Mau tidur lah dia. Can you hold up don't need no Assalamualaikum. Kami on the way pergi ke stesen di Taiwan. Okay? yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Nak pergi Taiwan. Hai guys. Satu yang aku bangga kat sini, aku pergi Taiwan. Ada bahasa Melayu lah. Pusat Komunikasi Taiwan, Kampung Nasional Taiwan. Inilah bahasa Melayu Mendonia. Okey. Kita orang pergi Taiwan ni nak pergi makan dan pergi melawat masjid jap. Tengok. Second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another. Penatnya dah. Penat Penat. Kalau naik subway memang penat gila. Kalau naik bas okey. Jom. Jalan menuju ke kedai makan. Sini banyak kedai halal lah. Dekat Taiwan ni. Sojuk. You got me feeling loved, even though I hold us up. Okey, dah sampai kedai halal food Korea. Got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second. Cepat duduk je Mami ambil, okey? Ni nak makan daging ayam. Apa lagi? Daging ayam. Yalah, dengan nasi. Kita try kat sini makan halal. Tadi kita dah tengok Korean halal food kan. So ni saya order daging, saya tak tahu apa namanya. Macam sedap, menarik je kan. Sini dia bagi kimchi, dia bagi ni. Ni saya tak tahu apa benda, bagi kicap dia. Dan ni dia orang ni order makan ayam dengan beberapa nasi. So nak tahu sedap ke tak sedap? Okey, jom. Jadi kita layan. Okey, check out. Okay, kita nak try makan. Kita nak try daging dia, apa rasa. Jom. Menarik ke tak menarik?
Sedap belum. Macam Hazli ya. Rasa dengan ni kot. Rasa macam tak ada rasa. Jujur sangat tu. Telur ni Ya. nak usik. Kena dengan kicap dia. Astagfirullahaladzim. Usik. Kena dengan kicap dia. Ni. Jangan. Makan dulu. Kita try dulu. Dia kena dengan kicap dia. Kicapnya ni. Kalau rajin taklah kimchi. Tapi itulah. Kimchi boleh lah. Banyak lagi. Try ayam dia pula. Tak apa. Tak habis siap kan? Try ayam dia pula. Rasa sekarang. Pedas tu. Tak pedas kan? Ambil kau. Pedas ke? Pedas sangat ke? Okay. Tak? Lagi ke? Ambil kau. Sekejap. Layan dulu. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. Tengok tak habis. Pedas gila weh, tapi habis. Ni kaki, ni budak ni. Ni ah, dua. Habiskan. Stay a minute, another Sekarang minute. kita jalan-jalan. On a second, I love this moment, yeah. Ni kita orang dah sampai dekat apa? Island Cruise. Ni Discover Soul Pass ni dia cover sekali dengan cruise ni. So macam mana? So, kita ambil yang night cruise sebab katanya lagi semua night cruise. Lawa lah. Lagi cantik, lampu-lampu. Mantap. Okay, kita nak tahu kejap lagi kita try Okay, right, bye. Jom. Jom. Bro, are you happy bro? Haa. Are you happy? Yeah. Malaysia ke Korea best? Korea. Korea asal? So, ada snow nanti. Oh, ada snow nanti. Oh, okay. Jebat tak sabar lah main snow. Haa. Okay. Kita pergi ke dalam. Wak, kita kena ikut terminal mana, Wak? Ikut tiket dia suruh terminal 2. So, terminal 2 kat sini. Sambil tu kita boleh lepak-lepak tunggu. Sambil kena kopi ya, Wak? Mantap. Air banyak. Okay. Kita orang dah naik cruise. Kita akan pergi ke Merayap. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am too much. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am too much. Just stay a minute, another minute. Happy dah, Bat? Okay guys, ni dia atas feri menggigil-gigil ni sebab dia angin campur sejuk gila kat atas ni. So aku rasa untuk satu hari ni adalah yang terakhir aktiviti aku. So sehingga berjumpa lagi pada day yang kedua. Okay, bye, Assalamualaikum.